Honor 400 Pro belum launching lagi dekat Malaysia, tapi dalam video kali ni kita nak unboxing dia dulu. So untuk Honor 400 series ni, dia bukan hanya ada Honor 400 Pro, dia ada juga Honor 400. Apa yang membezakan Honor 400 dan juga 400 Pro, dekat body dia, kejap lagi aku boleh tunjuk lah. Tapi untuk dia punya specs, aku boleh kata specs dia memang power. Dan AI features dia memang gempak gila. Tapi aku tak boleh nak share dululah dalam video kali ni. Dan aku sebenarnya tak dapat pun unit untuk Honor 400 series ni. Tapi aku nak cakap thank you dulu to Abel Cerah ataupun Ashraf Jeffrey daripada channel Mona Lisa, sebab pinjamkan dulu dia punya unit untuk aku unboxing. Unboxing. So basically dalam kotak memang ada dia punya phone, kabel. Tapi kita nak tengok dia punya charging speed dia lah. So dekat sini korang boleh nampak yang Honor 400 series ni, yang 400 dan juga 400 Pro datang dengan 100 watt supercharge. Yang Abel Cerah dapat ni color biru. So ini dia guys. Apa yang membezakan Honor, lawa tu, serius. Apa yang membezakan Honor 400 dan juga 400 Pro ni, yang 400 biasa ada 2 kamera sahaja, yang 400 Pro yang macam aku pegang ni 3 kamera. So macam aku cakap tadi, specs padu, AI features dia memang gempak gila dan kamera dia memang powerful. Tapi yang tu korang kena stay tune, check content creator yang lain punya video lah. Hopefully next time Honor belanja aku juga supaya aku boleh buat video. Nak belanja tengok dekat sikit.